Boleh tak you ceritakan asal-usul dari mana datangnya nama Raup ni? Ni dah berapa kali you datang ke Raup, Mel? Ini kali pertama datang ke Raup. So Okey. memang sangat kagum dan sangat terpesona dengan keindahan bandar Raup. Walaupun merupakan satu bandar kecil tapi memang dikenali sekarang khususnya untuk pengeluaran durian berkualiti tinggi. And then apa yang you tahu pasal Raup selain daripada durian lah? Okey, dari Sejarah dia. masa kat sekolah dulu, masa kita baca buku teks apa semua kan. Apa yang saya tahu dan fahami ialah Raup merupakan satu-satunya lombong emas atau emas. aktiviti pelombongan emas yang dijalankan yang terawal dekat negara Melaya dululah. Ui, serius lah. I selama ni ingat pasal bandar Musangking je. Betul. And also, Raup ni dikenali sebagai Eldorado Malaysia. Eldorado ni satu terma atau perkataan Spanish lah berkenaan satu mystical lost city of gold. Boleh tak you ceritakan asal-usul dari mana datangnya nama Raup ni yang you cakap tadi Eldorado tu? Betul. Okay. So basically daripada kita punya research yang kita buat, perkataan Raup, okay, macam mana bandar ni dinamakan Raup, sebenarnya berasal daripada satu kata kerja, meraup emas atau menyauk emas daripada dasar sungai. Oh, Raup. Betul. Maksudnya dia sauk emas tu lah. Betul. Okey, Dia Raup. memang berkait rapat dengan aktiviti pelombongan emas. Aha. So itulah cerita dia lah, macam mana Raup mendapat nama. Dan itu juga sumber pendapatan orang-orang Pahang pada ketika itu. Betul, betul. Macam mana dia orang cari emas tu, Mel? Okey, sebenarnya pada masa dulu, mereka mempunyai beberapa alatan tradisional dan juga dulang untuk meraup emas daripada dasar sungai. Oh, kiranya dia orang bukan pakai alat detektor tu kan? Bukan. Masa tu belum lagi lah. Kita pun tak ada lagi masa tu kan? Betul. And then daripada aktiviti meraup emas daripada dasar sungai, dan mereka akan tengoklah macam butiran-butiran emas. Agak-agak, Mel. Masa Ya. tu, sekarang kan nilai emas tinggi gila babi kan? Oh, Sekarang, melambung. masa tu berapa agak-agak? Masa tu pun tinggi, tapi berbanding sekarang, memang sekarang tu Jauh beza lah kan? Betul, Cuma betul. sekarang keadaan inflasi kita makin, orang kata, turun. betul. Kiranya zaman tu pun kira orang dapat emas kira kaya juga kan? Betul. Emas ni daripada zaman dulu lah. Memang merupakan satu precious metal yang sangat priceless lah. Apa pula peranan Sultan terhadap Raup yang you cakap tadi pelombongan emas pada ketika itu? Okey, sebenarnya Kesultanan Pahang memainkan peranan penting kerana apa jenis pelombongan atau hasil bumi daripada negeri Pahang ni dianggap sebagai harta diraja. Dan apa-apa aktiviti pelombongan perlu mendapat kebenaran daripada Kesultanan Pahang, dan mereka juga membayar beberapa, contohnya macam cukai atau ufti yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pentadbiran dan juga pertahanan negeri Pahang ni. Walaupun pada mulanya teknologi dan modal ni datang daripada luar. Operasi moden yang pertama yang dijalankan pada 1892, kalau tak silap saya, daripada Raup Australian Gold Mining Company lah. Mereka mendapat konsesi daripada Kesultanan Pahang. Ini secara langsung dan tidak langsung juga sejajar dengan perkembangan bandar Raup ni lah. Seperti yang kita sedia maklum, kita berada di dataran kan? Ya, betul, dataran Raup. You tahu tak apa peranan Majlis Daerah Raup ni kepada bandar Raup tu sendiri? Majlis daerah, kenapa dikatakan majlis daerah? Sebab skala bandar dia mungkin lagi kecil berbanding tempat lain. Tapi apapun, Majlis Daerah Raup ni merupakan PBT atau pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan semua tempat awam, kebersihan, kesejahteraan, perancangan bandar, pelesenan dan sebagainya. Okey, Mel. Ya, You bro. kan orang selatan, orang Johor kan? Betul? Apa seruan you kepada orang-orang satu Malaysia lah, bukan saja di Johor, untuk datang ke Raup Pahang ni? Sebenarnya saya sarankan bukan only orang Johor ke. Pahang ada banyak tempat yang sangat interesting lah. Tourist punya attraction, khususnya macam Cameron Highland, Genting Highland, and then Kolmar Tropika, Bukit Tinggi. Dekat sini pula terkenal dengan makanan dia. Boleh sebut, Mel, makanan dia apa? Nombor satu durian, and then patin tempoyak, fish head curry India terkenal, Radha Curry House. On the way nak datang Raup, kalau datang dari KL, you kena lalu Bentong dulu. Betul. Kat Bentong, you boleh pit stop sana dekat Lemang Tok Ki. Oh, itu tempat tu viral, Mel. Betul. Ramai orang. Lemang dia sedap, Mel. Rasa dia memang sangat memuaskan lah. Tak perlu tunggu hari raya, Mel. Betul. Selalunya kalau kita nak makan lemang mesti tunggu hari raya, tapi yang ni hari-hari ada kan? Betul, hari-hari sepanjang tahun kecuali hari Isnin kalau tak silap saya tutup lah. Okey, macam mana pula dengan susun atur perjalanan orang nak datang ke Pahang ni? Kan contohnya kalau you datang daripada KL, keluar tol Gombak, on the way ke Bentong, visit Bentong, and then
sehingga ke beberapa tempat khususnya Lemang Tok Ki. Lepas tu boleh teruskan perjalanan ke Raub, khususnya durian, dan bukan saja durian, pengalaman macam mana tengok dusun dia, muka bumi kat sini semua memang Cantik, lain kan? daripada lain, betul. Kalau tengok cuaca dia pun tak berapa panas sangat sekarang lah kan. Betul. Tapi Iklim dia memang sentiasa nyaman. Walaupun nampak macam panas, tapi sangat nyaman. Tahun ni, 2026, visit Malaysia 2026. So, saya sarankan semua orang daripada semua negeri visit antara satu sama lain, dan Pahang merupakan jantung kepada Malaysia, di tengah-tengah Malaysia ni. Lepas Raub, you boleh teruskan perjalanan ke Bukit Fraser. kita boleh susun atur perjalanan kita dengan bijaksana. Betul. Alright.